Guys, kita masih lagi dalam bulan Syawal. That means to say, kes ni masih lagi fresh. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Memandangkan kes Putra Heights yang berlaku baru-baru ni sangat dekat dengan lokasi saya sekarang, hari ini saya nak bawakan kepada anda semua langkah-langkah keselamatan bangunan yang perlu dipatuhi oleh pemilik premis pendidikan di Malaysia berdasarkan garis panduan umum dan keperluan daripada pihak berkuasa seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan. Pada 2 Syawal yang lepas, baru je lepas, negara dikejutkan dengan satu insiden menyayat hati. Letupan paip di Putra Heights yang mengorbankan harta benda ratusan penduduk Putra Heights dan sekeliling. Hari yang sepatutnya menjadi keceriaan bertukar menjadi tragedi. Hari ini, saya nak ajak anda semua, guru, pentadbir, ibu bapa, bahkan pelajar sendiri, untuk menilai semula adakah premis pendidikan yang kita hantar anak-anak kita hari-hari benar-benar selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dan pengusaha industri pendidikan sekalian, sistem keselamatan bukan pilihan tapi kewajipan. Semua bangunan pendidikan perlu mendapat kelulusan pelan keselamatan kebakaran dari pihak bomba, dan di dalam video ini saya akan kongsikan 8 langkah keselamatan bangunan yang wajib dipatuhi oleh mana-mana premis pendidikan di Malaysia. Ingat, ini bukan sekadar panduan, ini soal nyawa. So, poin kita yang pertama, kelulusan pelan bangunan dan pelan kebakaran. Setiap premis pendidikan mesti mendapat kelulusan dan pelan bangunan dari pihak berkuasa tempatan. Paling penting, perlu ada pelan keselamatan kebakaran yang diluluskan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bangunan yang tak ada kelulusan ni bahaya dan sangat-sangat berbahaya, jadi periksalah dulu. Yang kedua, sistem keselamatan kebakaran yang lengkap. Setiap premis pendidikan di Malaysia wajib ada alat pemadam api, iaitu fire extinguisher yang digantung serta diservis mengikut jadual. Seterusnya, jika mampu, dapatkan sistem penggera kebakaran, pengesan asap dan haba, dan manual call point ataupun butang kecemasan merah. Ini semua bukan untuk sekadar cukup syarat lulus mendapatkan lesen semata-mata. Ini adalah alat penyelamat ketika berlakunya kecemasan. Ini membawa kepada poin seterusnya, iaitu pemeriksaan berkala dan penyelenggaraan. So, semua sistem keselamatan mesti disemak dan diuji secara berkala, termasuk pendawaian elektrik, alat pemadam api dan struktur bangunan. Elakkan kejadian lintas-pintas, kebocoran gas atau kerosakan kecil yang dibiarkan lama. Seterusnya, lampu kecemasan dan papan tanda keluar yang jelas. Kemudian, laluan kecemasan dan pintu keluar. Premis pendidikan wajib ada pintu kecemasan yang tidak berkunci dan mudah diakses. Laluan ke pintu ni pula mesti bebas daripada halangan. Jangan letak handbag, letak barang-barang sekolah, alat-alat sukan. No. Jangan simpan kerusi, meja, kotak ataupun barang-barang makeup cikgu-cikgu ke. Okey, menutup laluan kecemasan ni. Ingat, setiap saat menyelamatkan nyawa dalam situasi kecemasan yang tak terduga. Now, dalam keadaan gelap atau elektrik terputus, lampu kecemasan akan bantu pandu arah keluar. Papan tanda keluar mesti sentiasa berfungsi dan boleh dilihat dari mana-mana sudut. Okey,
Poin berikutnya pula adalah favourite anak-anak murid, iaitu latihan kebakaran dan plan pemindahan. So sekolah, usually sekolah lah. Alright, wajib adakan latihan kebakaran sekurang-kurangnya 2 kali setahun. So bayangkan kalau sekolah ni tak ada tempat untuk assembly point ataupun tak ada tempat untuk buat latihan ni. Sebenarnya selamat ataupun tak. So semua warga sekolah mesti tahu plan pemindahan kecemasan. Di mana nak kumpul, laluan mana nak guna, siapa nak follow, itu semua kena dilatih. So jangan anggap latihan kebakaran ni sebagai acara tahunan semata-mata. Ia sebenarnya adalah latihan menyelamatkan nyawa. Berikutnya pula ialah fire certificate ataupun perakuan bomba. Sekolah atau premis pendidikan yang layak perlu mendapatkan perakuan bomba, iaitu FC. Ia perlu diperbaharui setiap tahun. Pergi ke Balai Bomba berdekatan dan dapatkan maklumat lanjut mengenai hal ini sebelum anda memulakan atau meneruskan operasi di premis pendidikan anda. So, tahu tak sebab apa kena pergi ke Balai Bomba untuk tujuan ni? Sebab anda kena dapatkan info dari Abang Bomba. Sebab saya bukan akak bomba dan saya banyak lagi info yang tak dapat saya kongsikan di sini. Jadi terus ke Balai Bomba untuk dapatkan maklumat yang lebih tepat dan cepat. Poin terakhir ni sangatlah penting untuk semua institusi pendidikan. Sebab kita semua ada banyak bahan ni di premis kita. Nak tahu tak bahan itu apa? So, apa poin seterusnya? Poin seterusnya adalah pengurusan bahan mudah terbakar. So, bahan kimia makmal atau bahan mudah terbakar lain perlu disimpan di bilik khas, jauh dari kawasan pelajar. Setiap sekolah perlu ada SOP pengendalian bahan-bahan berbahaya macam ni. Kalau anda suka video seperti ini dan nak lebih banyak ilmu serta inspirasi dari dunia pendidikan, jangan lupa tekan button subscribe, follow Teacher Sherry dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas sebarang video baru dari saya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan emoji api di ruangan komen. Jika anda guru, ibu bapa, pentadbir atau pelajar, kongsikan video ini kepada semua yang anda jumpa hari-hari di premis pendidikan anda. Ini penting untuk semua orang, bukan sekadar untuk pemilik premis pendidikan semata-mata. Bersama kita pastikan setiap premis pendidikan di Malaysia tempat yang selamat untuk belajar dan bekerja.